Ramai orang tanya saya, lepas beli emas dalam akaun Gap, berapa lama nak tunggu baru boleh keluarkan emas fizikal? Jawapannya, tak perlu tunggu lama pun. Boleh keluarkan segera. Caranya mudah sahaja. Login akaun Public Gold, klik My Menu Gap, Withdrawal, pilih emas yang kita nak dan check out untuk bayar kos premium dan pos. Selepas itu, emas akan dipost terus sampai ke depan rumah kita dengan insurans. Kalau jumlah emas yang besar, iaitu lebih daripada 21.25 gram, Public Gold akan minta kita set appointment di mana-mana branch Public Gold yang terdekat untuk collect sendiri emas tersebut. Dan sekarang ni tuan-puan, lagi best, Public Gold dah ada mesin ATM emas. Di Menara Public Gold sudah ada lebih daripada 10 mesin ATM emas dan 65 buah mesin ATM emas di seluruh semenanjung Malaysia, dan akan tambah lagi untuk masa yang akan datang di banyak tempat lagi. Maksudnya tak payah tunggu pos atau buat appointment pun boleh. Tekan-tekan terus keluar emas fizikal daripada akaun emas Gap kita. Nampak tak betapa fleksibelnya akaun emas Gap ini? Kita boleh mula simpan sikit-sikit dari serendah RM100, dan bila dah cukup 1 gram pun dah boleh genggam emas sebenar di tangan. Ingat ya, emas bukan sekadar nombor dalam akaun. Pegang emas fizikal itulah yang memberi aura, keyakinan dan semangat untuk terus menabung emas sampai 1 kilogram emas, insya-Allah. Jadi, kalau ada yang masih ragu-ragu, jangan risau. Beli emas di Public Gold pasti akan dapat emas fizikal. Tinggal kita nak pilih nak simpan dalam akaun ataupun keluarkan terus. Dengan akaun emas Gap, simpannya mudah, keluarkannya pun mudah. Senang kan? Nak mula menabung emas, boleh klik link di bio, daftar akaun emas. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.